Mandum mata, ni mandum rupa, mandum kulit, mandum benua. Yang ketiga, falsafah udip yang dipurna oleh Nabi Muhammad, falsafah udip yang puh lagi nak. Puh dah baca udip sebagai orang Islam yang betul-betul. Sebuah agama yang letak hanjit, yang letak hanjit ubud. Yang letak pada kunhan kedua letak apa perkara. Nah, orang beranya agama Islam, agama Allah, agama No, agama Han. Dia tak apa Han, la ilaha illallah. Anak Tuhan mereka apa? Dia tak apa yang anjir dah puput. Dia tak apa yang getam. Dia tak getamnya atas maru pertanyaan jawab. Tapi artinya agama Islam katanya anjir guru Islam punya hantar tim pula. Dia tak apa macam ni orang dia. Mesti tajuk doa tu bulat-bulat kepada Allah. Ini kemenang golongan Islam tu. Dia punya dalam Quran. Nekul Tuhan punya katanya Islam katanya yang menang. Nyanyi. Ya, dia betul-betul Islam. Baca berkati kiri bemelia orang Islam orang. Ya, kau mandum. Gudek. Lagi Nabi pernah. Yang kerja orangnya orang Islam. Hana dia tu lagi rumah Nabi. Badung-badung tu yang kau likut oleh awak Eropah, ya kan awak Islam. Itu kan tabah. Itu tabah. Itanya baru orang dapat orang jalan-jalan mandi Belanda yang megah-megahnya itu ile awak. Yo, jawabnya. Ia tulis bola duanya tu pegah tiga orang yang paling layak pengaruh. Tiga pemimpin yang paling layak pengaruh dalam dunia, selama dunia tidak tu. Oleh hijau nanti tu roh uru-uru megah dalam dunia mulai sejarah. Mulai masa Yunani le, masa Iskandar Zulkarnain tu pokoknya ubina urang raya yang kalahi hati urung dia tu yang paling mempengaruhi, tu yang lemah isa ni bak ceritunya. Tiap tapak urang masa dunia you pilih dia. Yang awak barat ni dia ke awak tengok. Apa pengetu tulis? Nabi Muhammad. Pemimpin yang paling raya dalam dunia, yang paling berpengaruh pada manusia. Mulai dunia tidak. Nabi Muhammad. Ni awak kau ni Islam apa? Cok pengetu ke? Dia tengok cakap anak dia termikir lebih bayang. Kenyataan awak yang kau Islam yang care perkaranya. Yang tak boleh yang penting dah. Yang pentingnya buka agama Islam anjing-anjing ke agama dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pemimpin
Yang ana lagi tu ni yang telah madu yang tu dah. Yang dengar pengaruh hati udik manusia. Yo, baca burung kan itulah yang mengaku. Bahkan, apa yang dipurna oleh Nabi, lengkap lagi nak. Ada segala perkara dalam udip masyarakat bangsa-bangsa dunia. Nabi ni purno agama, ni purno akhlak, ni purno ilmu ekonomi, ni purno ilmu politik, ni purno ilmu hakim, ni purno manusia pakiban udip berselamat dunia akhirat dan bersenang. Dan yang madum ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau nak dua paksaan, kau nak dua senjata, kau nak dua meriam, kau nak dua pedih, kau nak dua ancaman, kau nak dua psikologi, dua ilmiah jiwa manusia. Yang paling penting, hati dia yang paling penting, hati manusia. Hati manusia yang dicukai oleh Nabi, yang numat oleh Nabi, yang dipelara oleh Nabi, yang dipurna oleh Nabi. Dan manusia boleh terima apa yang Nabi purna. Dia tak terima apa yang Nabi purna, yang baru dia betul-betul Islam. Dan dia katanya betul-betul Islam, yang mungkin saya anjihan ilmu isalan dia. Mereka katanya anak ilmu isalan dia. Nah masa-masa urin Islam ilmu isalan dia, waktu yang kita punya Nabi you. Nah masa-masa ilmu urin Islam anak ilmu isalan, waktu anak lagi kita Nabi you. Dia urin Islam ya ceh orangnya haji lumboy tiri biasa ipalan dia. Gak ada nanggroi, gak ada kemuliaan, gak ada akhlak. Kata tengok ulu. Dia lupa kiban juhud awak ceh, kiban bangai, kiban bruk perang awak.